نطق الحروف خاصة في نطق الحروف. Nak sebut huruf tu kan bagi lembut kan. Takkanlah nak baca macam ni kot. Kita bagi contoh ayat yang senang sikit, yang ada banyak ya dengan alif dengan waw ni. Contoh kan, mathalan hadhihi al-ayah. Aksaruna kaifa naqra? Ramai di kalangan kita baca macam ni lah. Start pada atas lah. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kerah ada tu. Qasiyah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. تكره. لا نريد أن نقرأ بهذه الطريقة. كيف؟ Bacaan yang kita kata kita nak elak daripada melakukan kekerasan dan kita sendiri rasa penat. Qira'ah sarat mut'ibah wa qasiyah. وكيف نعملها؟ نقرأ ونستمع. كيف نستمع؟ نسجل. Kita kena rakam dengan balik kan. Contoh ayat ni kan, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون. Jadi ramai di kalangan kita yang baca فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Dia satu tu cantik dah, tapi kekerasan tu kan, hatta sampai walaupun dia ada, kita kata kat sini ada syaddah sabdu, dia kena pegang dengan cara yang tepat. Tak apa, insya-Allah Allah dengan akak kan. Fawailu kan, fawailu, jangan fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Contoh kan, thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Lepas tu nak angkat suara lah, kata nak baca kan, tam-tam angkat suara. Bila angkat suara pula dia dikerah kan, duduk kontrol lagu kan. Fawailul, habis kan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum. Dia tak boleh wa wai. Dia mulalah wa wailul lahum, jadi gulai dah kan. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Nak didik mulut, nak didik hati, didik mata, didik macam-macam segala anggota badan kita. Hadhi tarbiyah al-a'dha' jism kamil. Kan? Kata Quran ni ubat, syifa. Quran ilaj liqaswat al-qulub yasir latif al-qulub. Kan? Makcik Tapioh kan? Betul tak? Makcik Tapioh pun baca lembut. Betul tak makcik? Makcik punya makhraj sampai tau. Kecuali huruf lam dengan ra. Lam dengan ra saja. Oh, makcik cakap lembut Oi, uquban ainik makcik Tapioh. Oi. Okey, jazakillahu khair.